Kecuk jom pergi Bulia Mewah. Aku rasa ni, aku tak tahu. Tengok map dia ni macam betul lah Bulia Mewah. Sekarang dekat sini pak. Yelah Bulia Mewah betul lah. Sentul tu nampak. Dah nampak Sentul. Okay. Masih. Baik ke sini? Grab, King of Jilat, oleh Joko, Amis 1 Mei 2025. Persatuan Pekerja E-Hailing mengulangi tuntutan agar kerajaan menguatkuasakan harga tambang lantai kepada RM8. Gerakan Badan Bertindak Sahabat E-Hailing Malaysia menyifatkan harga tambang minimum sebanyak RM5 pada masa ini sangat rendah. Pengerusinya, Muhammad Zulkifli Uthman, 53, berkata dengan keadaan kos sara hidup dan inflasi yang meningkat, harga tersebut tidak logik. Pendapatan pemandu E-Hailing sebanyak RM6 secara purata setiap jam sangat rendah. Contohnya tambang minimum RM4 di sesetengah tempat dan RM5 di Lembang Kelang bagi tahun 2025, katanya. Malah Zulkifli berpendapat persaingan dalam beberapa syarikat E-Hailing untuk menurunkan kadar tambang yang rendah menjadi risiko ke atas para pemandu yang bakal berdepan kerugian. Kita nak kerajaan menetapkan harga lantai supaya pemandu E-Hailing dapat sedikit keuntungan. Kita bukan minta harga yang terlalu tinggi. Pemandu E-Hailing bukan nak jadi jutawan tapi kita mahu diberi upah yang setimpal, katanya lagi.